Selamat sejahtera kepada Profesor Maya Dr. Osman dan rakan-rakan sekalian. Tujuan hari ini kita berada di sini untuk memperkenalkan projek kami, iaitu Fabulous Bread Shop Sendirian Berhad. Projek ini terdiri daripada 4 orang rakan kongsi, iaitu Lam Taidi, iaitu saya, Kong Jia Mei, Lim Hong Kun dan Min Fu Wei. Walaupun ramai orang menganggap roti bukan makanan lunci tempatan, namun pada masa kini masyarakat semakin mengikut arus permakanan barat, di mana semakin ramai orang telah menerima roti sebagai sajian sarapan. Oleh itu, kami berpendapat roti merupakan satu bidang yang potensi untuk kami menjalankan perniagaan. Kami membuat keputusan akan membuka kedai kami di Jalan Pemur di Pulau Pinang yang berdekatan dengan murid sekolah, pekerja pejabat yang berhampiran dan penduduk yang di kawasan sana. Jenis syarikat kami merupakan jenis perkongsian, iaitu terdiri daripada Min Fu Wei, Kong Jia Mei, Lim Hong Kun dan Lam Taidi. Tujuan rancangan perniagaan adalah untuk membuat ramalan kepada kami untuk sebelum memulakan perniagaan, mengatasi masalah perniagaan. Ketiga, sebagai satu garis panduan kepada kita untuk menjalankan perniagaan. Keempat, mengkaji kejayaan perniagaan. 5, memberi keyakinan kami semasa menceburi bidang ini. 6, memudahkan kawalan. 7, meningkatkan motivasi. Fabulous kami mempunyai beberapa objektif untuk dicapaikan. Pertama, mengekalkan imej yang baik untuk Buffalo Shop Bread Shop adalah penting. Kita berhasrat pelanggan-pelanggan akan balik membeli roti dengan kami selepas memakan roti yang dihasilkan oleh kami. Kita juga akan berhasrat memperkembangkan perniagaan kami ke setiap sudut Malaysia. Dengan ini, kita akan membuka cawangan atau franchise di seluruh Malaysia. Ketiga, kita akan mewujudkan satu identiti yang tersendiri sebagai langkah mempopularkan syarikat kami. 4, kita akan mencorakkan penemuan dan penciptaan jenis-jenis roti yang baru untuk memenuhi cita rasa pelanggan yang sentiasa berubah. 5, kita akan memajukan institusi perniagaan Malaysia dalam semua aspek. Misi Fabulous Bread Shop adalah memastikan kualiti roti kami adalah sentiasa tinggi dan standard. Oleh itu, misi Fabulous Bread Shop adalah menjadi Fabulous sebagai perniagaan yang unggul dan setara dengan perniagaan barat, di samping berpegang teguh kepada slogan kata kami, iaitu kualiti, sedap dan sihat selalu. Sebelum memulakan perniagaan, kami telah memastikan berbagai masalah yang akan dihadapi oleh kami. Pertama, kita menghadapi masalah pencarian lokasi. Kerana lokasi merupakan sesuatu tempat akan menentukan jangka masa panjang atau pendek untuk memulangkan modal perniagaan. Oleh itu, akhirnya kita bersetuju membuka kedai kami di kawasan komersial, iaitu Bermerut. Selepas itu, kita juga menghadapi masalah pengumpulan modal. Kita telah membuat pinjaman dengan bank. Dari sini, kita telah menghadapi berbagai masalah untuk pengumpulan modal daripada bank kerana menghadapi berbagai prosedur yang rumit.
Selepas itu kita juga menghadapi masalah pencarian pembekal. Pencarian pembekal merupakan satu kerja yang susah, tetapi kita yakin kita dapat mengatasinya. Ini disebabkan kita kurang mengenali pembekal-pembekal roti. Maka kita terpaksa mencari pembekal melalui Yellow Page. Selain daripada itu, kita juga menghadapi masalah pengubahan pekerja. Masalah mengubah pekerja merupakan satu masalah yang agak rumit dan sentiasa dihadapi oleh kami, kerana kita menghadapi setengah pekerja yang telah ubah akan melarikan diri kerana tidak menahan kesusahan kerja ini. Faedah projek. Dari segi pengusaha, kita memang bertujuan memaksimumkan keuntungan. Kami harus mempunyai strategi perniagaan yang untuk memenangi hati pelanggan untuk memberi hasil kami. Seterusnya, kami juga berharap membina nama baik Fabulous. Dengan ada nama baik akan menambah nilai pasaran dan menanamkan imej yang baik kepada pelanggan. Dari segi pelanggan, kita bertujuan untuk memaksimumkan penggunaan dan memaksimumkan kepuasan pelanggan. Kita akan sentiasa memenuhi kepuasan dan cita rasa pelanggan. Seterusnya, memaksimalkan mutu hidup pelanggan. Sebelum permulaan perniagaan, kami telah membuat satu kajian soal selidik terhadap 40 orang responden, iaitu terdiri daripada 24 orang Cina, terdiri daripada 8 orang India, 8 orang Melayu. Dari kajian kita mendapati peratusan penganggaran sarapan pagi 40 responden ini adalah terdapat 85% antara mereka ada mengambil sarapan pagi dan 15% adalah tidak mengambil sarapan pagi. Melalui kajian ini, kita juga dapat memastikan jenis sarapan yang diambil oleh responden. Di sini kita boleh mendapati roti merupakan jenis sarapan yang paling popular dan mendapat sambutan oleh responden, iaitu terdapat 17 orang yang mengambil roti sebagai sarapan mereka dan 12 orang mengambil mie dan mihun sebagai sarapan mereka. Dan seterusnya ialah roti canai dan sebagainya. Kekerapan responden memberi roti dalam seminggu juga dibuat oleh kami dalam kajian kami. Terdapat 25 orang responden yang membeli roti dalam 1-2 kali seminggu dan seterusnya ialah 13 orang yang membeli roti dalam 3-4 kali dalam seminggu. Seterusnya kita akan membuat kajian tentang perbezaan kegemaran perasaan roti bagi responden. Daripada graf kita dapat melihat roti yang berasa keju lebih mendapat sambutan daripada responden, dan seterusnya ialah roti kosong yang terdapat 10 orang, dan seterusnya ialah 9 orang bagi roti yang berasa margarin. Kita melalui kajian kita juga membuat satu kajian tentang peratusan responden akan mengambil roti sebagai sajian seharian. Terdapat 55% responden akan mengambil roti sebagai sajian seharian.
Dan 45% responden tidak akan mengambil roti sebagai sajian seharian. Sebab-sebab responden mengambil roti sebagai sajian juga dibuat dalam kajian kami, iaitu terdapat 22 orang yang berpendapat bahawa pembelian roti adalah mudah bagi mereka mendapat membeli roti, oleh itu mereka mengambil roti sebagai sajian sarapan. Dan seterusnya mereka mendapat terdapat 11 orang yang berpendapat sebab mereka mengambil roti sebagai sajian ialah sedap dan murah dan sebagainya. Selepas itu saya akan menyerahkan kepada rakan saya Lim Hong Koo untuk meneruskan persembahan. A very good day to Professor Maria Dr. Osman and for those who are here for today's presentation. First of all, please allow me to present the following slide in English and Malay. Keperluan kerja project. Before we establish a company, our favorite bread shop, Senja Berhad, we need to know how much saver, which means rental, we are willing to pay for the shop and how much we are afford to pay. Besides this, we need to identify what are the weapon, peralatan we need for our bread shop. Then perabot, the furniture that we need to renovate our shop so that our bread will be displayed in a well-display mode for the customer. Bahan-bahan membuat roti, which means we have to have sufficient ingredients for our bread. Pembekal, we need to identify and find the most trustworthy vendors who can work hand in hand with us for our bread. Pekerja, we need to employ our staff who can well communicate with our customer and convince and persuade the customer to buy our bread. Lastly, modal, capital. We need to have sufficient capital in order to have all these things work out. Jangka hayat project. Before we establish and before we decide on our bread shop, we need to choose project yang hendak dikehendaki. So how we are going to choose the project? First of all, we draft and we distribute questionnaire to the public, to the peoples around our shop. Kumpul modal dan anggaran cost. We decide on how much capital we are going to invest in our company and how much relevant cost will be involved throughout the whole operation. Pemilihan dan penentuan strategi lokasi. We need to find a strategic places where many people pass by and more people will know about us. Then we need to daftar our company. We have to do renovation to attract more people. Membuat permohonan di TNB dan JPA. Pembelian stock. We have to buy stock before the real operation run. Mengubah pekerja. Percubaan menu. Pelaksanaan sebenar. After the 10 items is established, then finally we need to run our real operation. So this is the organization chart for our fabulous bread shop, Senja Berhad. First of all, our shop manager, Kong Chia Mei, will be running and in charge of the whole operation of the company. This including the marketing, buying, purchasing, and ensures that our company are in the right track. Followed by Lim Fu Wei, pembantu pengurus, at the same time also the ketua dapur. Pembantu pengurus, she will be assisting the manager in running the manager's role. At the same time, she will be the chef of the shop in creating more design and more variety of bread.
Lam Pei Si will be the pengurus kewangan, which means she will be running the whole account for the shop. Then we will be employed 3 assistants and 1 buzzer. We will be doing promosi jualan, giving coupon and discounted rate for the members, I mean for the consumer. At the same time, we are doing periklanan through the poster, magazine to attract more members. Kesan quality ke atas firma. Why is it quality so important? Because quality can cut our cost to bring up our reputation and increase our market share, and to increase the liability for the product and to bring implication for the group to expand our company. Penyumbang utama dana. As we mentioned earlier, this is a perkongsian and there are four members from the 4 partnership. The total capital that we require for the whole establishment of our company is 120,000. So where does this 120,000 come from? Each member will be investing 15,000 and 40,000 from the bank, 20,000 from the pinjaman keluarga dan rakan, accumulately 120,000. So what are the model involved in our company, which is a fixed capital, working capital and growth capital? Kesimpulan, kami akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjayakan Fabulous Bread Shop Sdn Bhd. Nilai undi diterapkan dalam rakan kongsi, iaitu kerjasama membantu bertimbang rasa, kejujuran dan sebagainya. We believe that with our confidence and initiative and with the whole well planning of our strategy, we will come to a success of bringing up our shop.